Okay, ni dia. Depan saya ni ada blower. Ni, korang tengok jenis blower dia. Yang ni saya pasang untuk Azhar. Azhar tahun 2009 hingga 2020. Ni dia. Korang tengok kod dia. Dan dia punya ni berapa volt. Nampak ni. Yang ni kalau selalu dia terjadi bila korang punya aircon angin tu lebih kurang dalam korang buka 3, 2, dia punya angin tu tak kuat. Korang kena tukar. Macam ni, saya punya dah hitam ni. Ada setengah cuci je. Dia selalunya rosak disebabkan motor dia. Motor dia. Kalau kat luar ni mahal juga. Lebih kurang korang tukar lebih kurang 200 lebih 300. Yang ni saya beli harga 90 lebih. Kalau ada kupon lah, ada diskaun tu 90 lebih. Kalau tak 100 juga. Tapi yang penting, yang saya suka dia Denso punya. Denso punya. Warranty setahun. Nantilah saya tunjuk kat korang macam ni cara tukar dia. Korang dah jimat dah kat situ. Okey, ciao.